ucap Alhamdulillah ke atas makan apabila selesai makan. Ada. Kita ni Alhamdulillah bila tuan-tuan? Bila belahak. Tak belahak tak sebut. Makan, minum apa pun tak sebut. Cukup kedekut. Kan? Kata Alhamdulillah, baru terbit Alhamdulillah tu. Baik, yang agama ajak ni macam mana? Adakah dia suruh tunggu kita belahak baru Alhamdulillah, ataupun minum aja, makan aja Alhamdulillah? Itu dia nak tengok. Ketahuilah saudaraku, apabila sudah makan dan sudah minum, maka sayogialah puji Tuhan yang memberi nikmat kenyang dan nikmat puas daripada dahaga kepadamu. Buh apa semulut, Alhamdulillah. Jerit ayam sekali ya, Alhamdulillah. Allah bagi kat kita. Tuan-tuan biasa tengok ada orang yang dekat nak mati, ayam pun tak boleh telan. Telan ayam pun tak boleh. Jangan bagi segelas minum. Titik kan, kita di kampung bila tengok orang nampak nazak titik ayam zam-zam ni, duk cekah mulut dia, buka titik, masuk setitik pun keluar balik ke tepi. Tuhan tak bagilah. Tak ada dah, rezeki dia dah habis dah. Walau setitik ayam tidak menjadi rezeki dah kepada dia. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan kata segelas, setitik ayam tu pun kalau boleh masuk dalam tekak kita, Alhamdulillah, Tuhan bagi kat kita. Bila Tuhan tak bagi, jangan kata segelas, setitik pun tak boleh masuk. Maka kerana itu kita disuruh bila benda tu Tuhan lepas bagi masuk ya, Alhamdulillah. Itu dia nak ajak kita, supaya engkau dapat pahala dan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Pahala, minum sejerit, Alhamdulillah, pahala. Hilang dahaga pun dapat, pahala pun dapat. Begitu. Katalah lepas makan dan lepas minum itu, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Itu lagi cantik.